Hey guys, Assalamualaikum guys. Hari ni kita akan tengok video yang Akid YTZ buat. Jangan lupa subscribe video ni and share kepada kawan-kawan korang semua yang sudah subscribe video ini. Bagi tahu siapa yang belum subscribe. Korang ke macam kawan korang, abang-abang korang macam tu lah. Okay, sekarang ni jom kita cari Akid YTZ. Ni Akid YTZ. Ni Akid YTZ dia dah tukar jadi Akid Team. Kita akan tengok yang pertama, yang 17 views. 1, 2, 3. Olha só minha bordoleira, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Oh, yang tu je guys. Korang tengok macam mana? Korang bagi rating berapa macam mana? Yang video yang 17 viewers. Jom kita tengok 5 viewers. 1, 2, 3, go. Okay guys, yang 5 viewers tu saya bagi rating 10/8. Sebab tulis kalau korang bagi rating berapa. Okay, jom kita tengok yang 12 views pula. Let's go. Masih juga tidak mau bertaubat, silakan. Malaikat maut sudah siap. Satu hari malaikat maut menatap wajah kita 70 kali. Dan mulai bangun tidur tadi, malaikat maut sudah menatap kita dan berkata, bila dia orang itu berbuat baik, dia mohonkan ampunan. Kalau berbuat dosa silap dan salah, dia sudah mau cabut. Kata Allah, malaikat maut, jangan cabut. Kenapa? Okay, video yang 12 viewers ni dia kisahkan pasal malaikat. Okay, jom kita tengok yang 21 viewers pula. Yang ni 1, 2, 3. Apa ni? Aku tak faham lah bahasa Weibo. Kau cakap lah bahasa Melayu, boleh tak? Tengok. Yang ni kambah saya. Ini sepupu saya. Ya guys, ini sepupu saya. Jangan lupa subscribe dia tahu. Sebab dia dah nak mencapai 20 subscriber. Tapi kamu semua jangan lupa subscribe saya juga. Voice Team. Yang ni Akid Team. Okay, jom kita tengok yang 1.3 viewers. Let's go. Like tato, guapos, tapos, mana Gmail. Like tato. Okay, kita sudah tengok video dia. Bagus juga. Saya bagi rating 10/9. 10/10. Saya akan bagi yang paling banyak. 10/10. Okay, ini pula saya. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga. Jangan minta masuk surga karena semua umat Muhammad SAW masuk surga. Tapi mintalah dijauhkan dari neraka karena tak semua selamat dari api neraka. Masuk surga, cuman masuknya kapan? Beda lah. Okay, kita sudah tengok video yang ni dia kisahkan pasal kita kena apa tah? Kita kena selawat ke atas Nabi. Tapi ini saya akan bagi 10/9. Kenapa saya bagi 10/9? Tengok ni tu, mintalah dijauhkan ke neraka. Lepas tu huruf-hurufnya tengok ni. Man qala la ilaha. Dia macam huruf dia N
Q macam tak nampak sangat. So saya bagi 10/9. Okay, yang ni saya akan bagi. Ni kita akan tengok 123 viewers. Kalau best saya akan bagi banyak view. Maka banyak bintang. Okey, saya dah bagi viewers berapa? Nak bagi berapa? 10/8. Kenapa saya bagi 10/8? Tengok, gambar tak nampak sangat. Tu yang saya bagi 10/8. Kalau ni, tengok. Dia macam hantu. Tengok ni. Tengok, dia macam hantu. Okay, ni pula. Let's go. Mbappe. Okay. Yang Mbappe ni saya bagi. Dia buat Mbappe untuk saya. Saya bagi 10/10. Kenapa saya bagi 10/10? Sebab tengoklah, saya memang minat Mbappe. Dah saya bagi 10/10. Macam ni pun saya dah bagi 10/10. Okay, jom kita tengok. Okay guys, kita dah tengok video dia. Ada memang saya tengok memang bagus. Tepuk tangan. Okey, kali ni saya bagi 10/100. Tengok cantik gila dah nak mama. Macam mana kau buat ni sepupu kau? Okey, jom kita tengok yang 33 viewers ni. 1, 2, saya akan bagi 10/9. Saya bagi 10/9 sebab muka Mbappe tak nampak. So saya bagi 10/9. Jom kita tengok yang 30 viewers. Senta tudo lá dentro, toda hora eu tô querendo. Okey. Kita nampak tadi ada Pele, Dahari. Sekejap, dah lupa. Ada Zidane dengan Maradona. Okey. Kali ni saya bagi apa Sekejap. Okey. Kali ni saya akan bagi 10/8. Sebab rambut Pele tak nampak. Tengok rambut Pele. Look this one. Rambut Pele tidak nampak. Okey, jom kita tengok yang 193. Okey, jom kita tengok. Okey, kita sudah tengok. Agak bagus lukisan dia. Anggap sepupu, kita akan bagi 10 per 100. Tepuk tangan. Okey, itu je. Jom, ada banyak lagi ni guys. Kita tengok sampai sini saja. Ini video yang terakhir kita. 32 viewers. Esok saya akan sambung buat yang semua ni. 32 viewers. Get ready. 1, 2, 3, 4.
Okey. Okey, saya bagi 10/9. Okey. Itu saja daripada saya. Akid Team, Akid Gaming, Voice Team dan Hari Gaming, semoga berjaya. Okey. Jangan lupa subscribe, komen and share kepada kawan-kawan korang. Semua. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.